Perkara ini telah dibangkitkan beberapa kali dalam Dewan ini. Dan saya berharap tidak akan berlaku kepada siapa saja dalam parlimen ini ke Langkawi. Dan anjing ini terlalu banyak dan fenomena ini bukan saja di Langkawi, malah di seluruh Malaysia ini. Tetapi di Langkawi itu kerana dia pulau dan kita buat berbagai-bagai promosi. Tuan-tuan, baru-baru ini ada reporter daripada luar negara yang telah pun bertebiaran, berjalan interview rakan-rakan kita daripada luar negara di Pantai Cenang. Dan ini membimbangkan kepada industri pelancongan. Hasilnya daripada Langkawi ini berbalik kepada persekutuan, tidak berbalik kepada kerajaan negeri Kedah. Jadi apa salahnya? Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah boleh MOTEK menjadi satu badan agensi yang merangkumkan semua KPKT dan sebagainya untuk melihat masalah-masalah anjing di Pulau Langkawi ini, untuk melenyapkan ataupun seperti mana yang dicadangkan oleh Zaid Ibrahim dalam Zaid Podcast yang menyatakan kita cari 2 island, satu letak yang jantan, satu letak yang anjing betina. Saya kesian tuan-tuan, saya kesian. Tapi ini adalah satu cadangan yang zalim. Terima kasih Datuk Doktor Yang di-Pertua. Terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat Langkawi terhadap pelancong di Langkawi. Walau bagaimanapun isu tentang anjing liar ini bukan di bawah bidang kuasa MOTEK, dan saya berharap mungkin Langkawi boleh ajukan juga aduan tersebut kepada PBT di Langkawi. Terima kasih.问题带到国会，才发现连负责单位都找错，原来不是解决不了，是连该问谁都不知道。We